Hai semua, hari ini kita nak kupas satu topik yang sangat penting iaitu macam mana kita boleh bantu anak-anak autistik kita untuk jadi lebih berdikari dan membina laluan untuk mereka ke arah kehidupan yang lebih bahagia. Jom kita mulakan. Inilah impian kita, nak tengok anak kita gembira dan boleh urus diri sendiri. Dan inilah yang akan jadi pendorong utama kita untuk kupasan hari ini. Apa matlamat besar kita sebenarnya? Sebenarnya, ia bukan setakat ajar mereka buat kerja-kerja harian tau. Apa yang kita buat ni, kita sedang bina satu tapak yang kukuh untuk mereka berdikari sepanjang hayat. Setiap kemahiran baru tu walau nampak kecil, sebenarnya satu langkah besar ke arah matlamat tu. Anda mungkin pernah dengar orang sebut kemahiran adaptif. Bunyi macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya ia cuma merujuk kepada kemahiran harian yang kita semua guna. Benda-benda macam urus diri, cara berkomunikasi, berkawan, selesaikan masalah. Inilah asas-asas untuk jadi betul-betul berdikari. Kita sentuh satu topik yang agak legend sikit, latihan tandas atau potty training. Saya tahu untuk ramai ibu bapa ini satu cabaran yang besar. Tapi jangan risau, ia bukannya mustahil. Kuncinya ialah sabar, faham dan guna strategi yang betul. Cara kita handle latihan tandas ni memang sangat krusial. Sebelah sini, apa yang kita patut buat? Pastikan anak tu dah betul-betul bersedia, guna sistem ganjaran dan paling penting, konsisten. Jangan cipta tekanan. Sebelah sana pula, apa yang patut dielak? Jangan mula terlalu awal, jangan sesekali hukum kalau teraksiden dan jangan bagi arahan yang bercanggah. Ingat, matlamat kita nak jadikan proses ni positif, bukan satu medan perang. Macam mana kita sebagai ibu bapa, sebagai penjaga, nak sediakan mereka dengan kemahiran yang betul? Macam mana kita nak ajar mereka untuk jaga diri sendiri dalam dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang tak jelas ni? Jawapannya ada pada pendekatan yang proaktif. Maksudnya, kita jangan tunggu masalah jadi, baru nak bertindak. Sebaliknya, kita kena bina satu kit alatan pengajaran untuk sediakan mereka dari awal lagi. Jom kita tengok macam mana benda ni berfungsi. Jadi, kuncinya di sini ialah kita kena ajar kemahiran kebersihan dan keselamatan ni sama macam kita ajar subjek lain. Sama macam kita ajar matematik atau membaca. Ia perlukan satu pendekatan yang sistematik, dipecahkan kepada langkah-langkah kecil dan kena praktik sampai mereka betul-betul mahir. Salah satu teknik utama yang kita boleh guna ialah penyahpekaan sistematik. Bunyinya mungkin macam teknikal sikit kan? Tapi sebenarnya, ideanya mudah je. Kita dedahkan anak kita kepada sesuatu yang baru atau mungkin menakutkan bagi dia, contohnya bunyi mesin pencukur, secara perlahan-lahan, sikit demi sikit, sambil pastikan mereka rasa tenang dan selamat. Keseluruhan rangka kerja ni boleh kita pecahkan kepada 5 langkah yang jelas. Pertama, kita terangkan apa yang bakal berlaku, mungkin guna cerita sosial atau video. Kedua, kita siasat dan nilai, tengok reaksi dia pada alatan baru tu. Ketiga, kita mula berlatih sikit demi sikit. Keempat, barulah tiba hari besar yang sebenar. Dan yang terakhir, kita semak balik apa yang menjadi dan apa yang tak. Okey, jom kita cuba gunakan kit alatan ni dalam situasi sebenar. Kita mulakan dengan cabaran menjaga kebersihan diri semasa akil balik. Ini adalah kemahiran praktikal yang sangat penting untuk keyakinan sosial mereka. Cuba lihat contoh daripada cerita sosial ni. Ia bukan setakat cakap, pakai deodoran. Tak, ia terangkan kenapa. Ia buat kaitan yang jelas. Peluh menyebabkan bau dan deodoran adalah penyelesaiannya. Cara macam ni sangat membantu mereka faham. Dan slide ini pula menunjukkan dengan sangat baik macam mana kita pecahkan proses tu. Daripada satu arahan yang umum macam pakai deodoran, kita jadikan ia satu senarai semak visual yang mudah sangat nak ikut. Setiap langkah tu jelas, boleh dibuat dan inilah yang membina kemandirian. Perkara yang sama juga kita boleh guna untuk head. Bagi seorang remaja macam Grace, cabaran dia ialah nak uruskan semua rutin tu. Isu deria dengan tuala wanita, nak ingat bila kena tukar, nak bawa bekalan ke sekolah, semua ni boleh jadi sangat membebankan kan? Jadi inilah cara kita boleh bantu. Kita cipta satu sistem untuk dia. Guna jadual visual atau kalender untuk jak kitaran, sediakan satu kit bekalan yang dah siap packing untuk beg sekolah dia, set peringatan dekat telefon. Semua alat ni membantu kurangkan rasa risau dan membina keupayaan untuk dia jaga diri sendiri.
Ini yang paling penting sekali, tak ada satu cara yang sesuai untuk semua orang. Kita kena sesuaikan cara kita ikut gaya komunikasi anak kita, keperluan sensori dia dan cara mana yang paling senang untuk dia belajar. Kena ingat, kita nak faham anak kita sebagai seorang individu, bukan setakat label diagnosis dia. Dan ini, kita kena sentiasa ingat. Setiap anak dengan autism tu berbeza. Apa yang menjadi untuk seorang anak mungkin tak berkesan langsung untuk anak yang lain. Jadi, kuncinya kat sini adalah flexibility dan kita kena rajin perhatikan anak kita. Okey, satu teknik yang sangat power, pecahkan tugasan. Cuba bayangkan satu tugasan macam pakai baju. Bagi kita, senang je kan? Tapi untuk sesetengah anak, ia boleh jadi satu proses yang sangat rumit. Jadi, bila kita pecahkan kepada langkah-langkah kecil, kita ubah sesuatu yang nampak menakutkan jadi satu siri kemenangan-kemenangan kecil yang boleh dicapai. Best kan? Anda tahu tak, ramai individu autistik ni sebenarnya visual thinkers. Maksudnya mereka lebih mudah faham bila tengok gambar. Sebab itulah alat bantuan visual ni sangat-sangat membantu. Contohnya macam jadual bergambar untuk rutin pagi atau carta langkah demi langkah. Ia macam bagi mereka satu peta yang jelas. Bila ada peta, rasa bimbang pun kurang dan mereka lebih faham apa yang kita harapkan. Toh paling mudah, memberus gigi. Daripada kita cakap, pergi gosok gigi, kita pecahkan. 1. Tunjuk cara pegang berus. 2. Cara letak ubat gigi. 3. Ajar gosok setiap bahagian. Dan 4. Yang ni paling penting. Raikan setiap kejayaan kecil tu. Setiap kali dia berjaya buat satu langkah, puji dia. Ini akan bina keyakinan diri dia dan buat dia rasa seronok nak cuba lagi. Cuba wujudkan satu stesen penjagaan diri. Semua sabun, berus gigi, tuala, semua kat satu tempat yang mudah dicapai. Atau label lacik-lacik dengan gambar dan perkataan. Jadi anak tu tahu kat mana nak cari stokin, kat mana baju. Benda-benda kecil macam ni sebenarnya mewujudkan satu persekitaran yang tersusun dan mudah dijangka. Secara tak langsung, ia tolong anak kita untuk jadi lebih berdikari. Akhir tapi tak kurang pentingnya, konsisten. Cuba wujudkan rutin dan kekalkannya. Kenapa? Sebab rutin ni bagi struktur dan buat hidup rasa lebih terjangka. Bagi kebanyakan individu autistik, ini sangatlah menenangkan. Rutin yang konsisten bukan je kurangkan stres, tapi ia juga bagi peluang untuk mereka berlatih kemahiran baru tu berulang-ulang kali sampai mahir. Awam lawan peribadi ni adalah asasnya. Kita kena terangkan benda ni secara jelas, tak boleh berlapik. Slide ini tunjukkan macam mana kita boleh kategorikan. Ada bahagian badan yang peribadi, ada tempat yang peribadi macam bilik tidur dan tandas, dan ada juga perbuatan yang bersifat peribadi. Cara ni buat idea yang abstrak jadi lebih mudah nak faham. Dan inilah cara kita mengajarnya secara sistematik. Kita mula dengan definisi. Lepas tu, kita buat aktiviti macam asingkan gambar, mana satu awam, mana satu peribadi. Lepas tu, kita tunjuk contoh, kita main peranan dalam situasi yang selamat dan akhirnya barulah kita cuba aplikasikannya dalam kehidupan seharian. Ajar pasal batasan fizikal tu satu hal lah. Tapi dalam zaman digital sekarang ni, sempadan dalam talian pun sama penting kalau bukan lebih lagi. Bila kita cakap pasal risiko dalam talian, biasanya kita boleh pecahkan kepada 4 kategori utama. Pertama, risiko kandungan. Ini pasal apa yang mereka nampak, macam bahan-bahan yang tak sesuai. Kedua, risiko perhubungan. Ini interaksi dengan orang yang tak dikenali. Ketiga, risiko tingkah laku, contohnya jadi mangsa buli cyber. Dan akhir sekali, risiko kontrak yang melibatkan benda-benda macam penipuan dalam talian. Jadi, macam mana kita nak lindungi mereka? Kita boleh mula dengan beberapa langkah praktikal. Aktifkan kawalan ibu bapa. Contohnya guna mod terhad di YouTube. Buat peraturan yang peranti hanya boleh digunakan di ruang tamu, bukan dalam bilik tidur. Tetapkan had masa yang jelas. Dan yang paling penting, pastikan anda sebagai ibu bapa sentiasa ada akses kepada peranti mereka untuk tujuan keselamatan. Sebenarnya kan, pada pengujungnya, semua strategi ini daripada rutin pakai deodoran sampailah ke keselamatan dalam talian, semuanya menuju kepada satu matlamat utama. Ia bukan setakat nak elak benda buruk jadi, tapi ia adalah untuk memperkasakan remaja kita supaya mereka boleh hidup dengan maruah, dengan keyakinan dan dengan kemandirian. Jadi, semua kemahiran yang kita bincangkan tadi, ia bukan untuk sekarang je. Sebenarnya, ia adalah batu asas untuk kehidupan dewasa mereka nanti. Jadi sekarang, jom kita pandang jauh sikit ke hadapan, kita lihat perancangan jangka panjang dan persediaan untuk alam dewasa.
Merancang untuk alam dewasa ni bukan benda yang kita boleh buat last minute. Ia satu perjalanan yang kena mula awal. Seawal umur 14 tahun pun dah boleh mula. Kita boleh mula semang-semang santai pasal impian dia, minat dia. Bila dah masuk sekolah menengah, bekerjasama dengan sekolah untuk buat pelan peralihan. Semua ni bagi mereka masa yang cukup untuk bina kemahiran dan teroka apa yang mereka suka. Bila kita cakap pasal perancangan peralihan, ia bukan pasal kerja semata-mata ya. Ia satu pakej lengkap, satu pandangan 360 darjah. Kita kena fikir pasal pendidikan, kemahiran untuk hidup sendiri, kesihatan dan juga kehidupan sosial dia. Semua ni saling berkait dan sama-sama penting untuk bina satu kehidupan dewasa yang seimbang dan bermakna. Untuk pekerjaan pula, ada macam-macam jenis sokongan yang wujud. Contohnya, ada pekerjaan disokong, yang mana persekitarannya lebih berstruktur. Bagus untuk bina kemahiran asas. Satu lagi, bimbingan kerja yang lebih personal, one-to-one. Mana satu yang terbaik? Jawapannya, ia bergantung pada kekuatan dan keperluan anak kita. Yang penting, kita sebagai ibu bapa kena tahu pilihan-pilihan yang ada. Selepas kita bincang macam-macam strategi dan perancangan, inilah mesej utamanya. Inilah inti patinya. Fokus pada kebolehan anak kita, bukan pada kekurangan dia. Bila kita fokus pada apa yang mereka boleh buat, kita sedang membina keyakinan diri mereka. Dan dari situlah potensi sebenar mereka akan terselah. Jadi, sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan. Perjalanan ke arah kemerdekaan ni tak perlukan langkah yang besar gedabak. Ia bermula dengan hanya satu langkah kecil. Mungkin hari ini anda cuma labelkan satu laci. Atau mungkin anda raikan anak anda sebab dia berjaya pegang berus gigi sendiri. Jadi soalannya, apakah satu langkah kecil yang anda boleh ambil hari ini?